Jom buat survey cleaning. Tekan setting, tekan e-cleaning dan kita ikut je semua arahan. Okey, first arahan dia kita masukkan dia punya serbuk ke dalam cleaning tank dia. 2. Ni memang dia bagi masa kita beli hari tu. So nanti kemudian kita kena beli sendirilah dekat Kangen Water punya distributor dia. Okey, kita masukkan 2 sachet dia dan kita masukkan air. Lepas dah settle tu, goncang-goncangkan dulu. Semua ni dia dah bagi dengan masa kita beli mesin hari tu. Memang dia dah bagi semua dan kita follow je arahan dekat mesin ni. Dekat mesin ni. Okay, kita kalau kita dah buat, kita tekan OK. Okay, sekarang dia suruh buat apa? Kita keluarkan dulu tank yang asal. Kita masukkan cleaning tank yang kita masukkan serbuk tadi. Okay, dan kita tekan OK. Kemudian dia suruh remove cartridge. Okey, filter tu kan. Okey, so kita buka. Senang sangat, semua boleh buat sendiri. Tak perlu risau orang datang rumah cari masa. Okey, ni kita boleh cari masa kita sendiri dan kita servis sahaja sendiri. Ikut sahaja arahan yang diberikan. Senang sangat. Okey. Okey, bila dah settle dia kata masuk, tutupkan pula dekat sini. Dia dah bagi semua. Okey, kita tutup. Okey, dah settle. Okey, tengok lagi apa arahannya. Kita tekan OK. Okey, kita kena tunggu selama 3 jam. Okey, dah selesai 3 jam. Okey, disuruh keluarkan semua yang kita masuk tadi. Keluarkan dulu kita punya cleaning tank. Masukkan balik yang asal. Kemudian kita tukar tutup penutup filter dan kita gantikan, letakkan semula filter. Letak balik semua dan tutup semualah. Settlekan semua arahan yang dibagi tu. Okey. Lepas settle arahan yang dia suruh buat tu, kita just klik tekan je OK. Okey. Okey, semua kita dah buat, tekan OK sahaja. Okay, kemudian dia suruh kita bilas, bukakan air je. Tunggu selama 300 second. Okey, maksudnya 3 minit lah. Kita tunggu selama 3 minit. Okey, dah siap. Alhamdulillah dah settle. Dan mesin kita boleh guna seperti biasa. Air fresh balik. Okey, e-cleaning ni kita perlu buat sebulan atau 2 bulan sekali. Okey, siapa yang ambil hari ni memang air fresh lah. Baru servis punya. Okey, terima kasih pada yang menonton. Okey, bye.